Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan adakan acara kecil-kecilan dari baton. Okey. Jadi pastikan anda, kita dah pilih kan kumpulan. Pastikan anda berada dalam kumpulan dan awak pas pada orang yang betul. Jangan salah lagi macam macam hari Selasa tu awak salah bagi kan. Kan kita dah berlatih berapa kali dah, 3-4 kali dah berlatih, okey. Jadi saya nak awak bagi dengan orang yang betul dan lari di lorong awak. Awak lorong berapa? 1. Awak lorong berapa? 2. Awak? 3. Awak lorong berapa? Jadi sekolah Awak lorong berapa? 5. Okey, jadi lorong awak saja ni awak lari. Faham? Sampai habis balik kat sini. Faham orang yang akhir sekali ni? Iman, Rahimah, Fadila. Mana orang ni? Ini yang dua orang pergi tandas kan? Ni dengan yang tu pastikan sampai balik kat sini. Last. Ke garisan. Sedia. Go. Baik, aku nombor 2. Okey, ke garisan. Sedia. Go. Sikit lagi Nazif, sikit lagi Nazif, sikit lagi. Sikit lagi. Laju, laju, laju. Nombor 2. Jadilah. Nombor 2. Jadilah. Salah pula balik. Ke garisan. Sedia. Go. Saya umumkan pemenang untuk larian baton pada hari ini. Tempat pertama adalah kumpulan 5. Okey, bagi dengan kumpulan ni. Ada tempat kedua adalah kumpulan 1. Tepuk tangan. Tempat ketiga adalah kumpulan 3. Dan tempat keempat adalah kumpulan
ni Azir. Nombor berapa ni? Nombor 4. Nombor 4. Tengok sini Azir.